Okay, kita dapat kad. Hari ni kita orang beli 4 pack Mummy Monster sebab nak menang bag Christy Ng. Jom kita unboxing satu-satu Kita buka pack ni dulu Okay, ini pack yang pertama. Ush, ni susah nak buka ni, maknanya boleh menang Dia dapat apa kad Mami? Kad. Mana kad dia? Ni apa? Ni warna biru Ni pack ni warna biru. Tapi pack lain warna kuning. Asal macam tu? Okay, yang ni pack yang kedua. Okay, ni pack yang kedua. Ni kad apa ni? Okay, kita dapat kad. Tu kad apa ni? Man, macam menarik je. You win kata, tapi tak tahu win apa. Tengok ni. Alamak, kena tutup dulu. You win no cap. Dapat bag kot. Nanti kita scan, nanti kita try scan Kita buka yang ketiganya pula. Yang ketiga punya, kita menang geng. Kita menang apa? Kita menang geng. Kena scan rasanya. Kita scan dulu. Kita dah dapat 2 kad ni yang terakhir Okay, yang ni kita dapat satu lagi yang macam limited edition punya. Preserve barbecue kan. Tapi bila ada yang warna biru tu rasanya dia tak dapat kad kot. Nak kita check tu. Ada lah. Belum jackpot bro, cuba lagi. Maknanya yang 2 kad tu menang lah. Yang ini belum jackpot bro, cuba lagi. Okay, yang ini dia tak ada apa-apa perlu scan maknanya kita tak dapat apa-apa lah untuk ini. Untuk semua pack tadi kita dapat 4 kad lah. Tapi ada kad yang dia tak ada QR untuk kita scan. Yang ni dia kata belum jackpot bro, cuba lagi. Alright, kita nak scan kad yang pertama. Tadi kita dah isi detail semua. Kita tengok. Ni kad yang pertama. 2. Tahniah, anda telah memenangi RM10 voucher. Sila klik next untuk mendapatkan kod diskaun. Okay, yang pertama kita dapat voucher Okay, yang RM10 voucher tadi boleh guna dekat Christy Ng punya website lah. So dapat RM10 voucher untuk kod yang pertama. Ini untuk kad yang kedua tadi 1, 2, 3. RM5 off je. Kad yang terakhir. Minta menanglah bag kan. Mami try tukar RM10 off lagi. Aduh, dapat 3 voucher kan. So kalau nak menang bag kena beli lagi banyak make sure korang beli pack yang macam ni beli pack yang Mummy Monster X Christy Ng ni kalau nak menang hadiah. Alright.